Minggu lepas ada customer call marah awak. Dia cakap driver awak tak bagi skylift masuk atas rumput. Apa cerita sebenarnya? Oh, itu cerita dia. Itu kan, customer tu sudah pernah order lah satu kali dengan company lain. So, side dia kena masuk rumput. Tapi driver company lain tu, dia tak ada bagi tahu apa-apa. Dia tengok rumput keras, okay, dia terus masuk kerja, siap keluar. Lepas tu next time, dia cari sampai saya sini. So, driver saya bertanggungjawab. Dia bagi tahu saya, Lee, ini kena masuk rumput tau. Boleh ke? Nampak rumput pun ada cerun sikit. So, saya call customer lah explain. So, saya cakap, bos, ini ada masuk rumput, you tak ada bagi tahu ah. So, customer, wah, marah kau saya. Dia cakap, apa sah orang lain masuk terus, you orang masuk lah, cakap inilah, itulah, tak boleh lah. So, saya cakap, bukan. Saya explain sama dia, kalau last time, pernah ada orang masuk, maksudnya, ini side memang boleh masuk lah, saya boleh masuk je. Tapi, kalau apa-apa terjadi, you kena bertanggungjawab lah, betul tak bos? Sebab saya ikut apa yang you suruh mah, saya masuk. So, habis, saya pun suruh driver masuk lah. Lepas tu, you tahu tak apa yang berlaku? Betul-betul pukul 3, hujan lebat. Driver terus nak stop kerja, terus nak keluar pun tak sempat tak, sudah sangkut tak, sebab rumput sudah basah. So, saya boleh cakap, kalau driver saya tak bertanggungjawab, seperti yang company lain tu, ini kos peho, ini kos untuk tarikan sekali saya keluar, mesti saya sendiri yang kena tanggung, sebab saya tak ada cakap apa-apa. So, nasib baik driver saya bertanggungjawab, so saya bagi tahu dulu. Saya tak mau berlaku kemalangan jadi, baru saya argue sama you, betul tak? So, luckily lah, so customer pun gentleman, dia pun steady, dia tolong order satu peho, dia pun bayar sendiri. So, sekali saya pun dapat keluar lah. So, inilah cerita dia. So, kalau nak sewa sekali, boleh cari Lee sekali.